kita nak buat masjid Cekok Panji ni, kita nak jual tanah wakaf. Tanah kita ni pakat beli dan kita wakafkan. Jadi trend ni banyak ni, senang. Kita nak beli sekaligus tuang itu tak ada pitih kita. Nak beli 40,000 patut nak wakaf payah juga. Dia mari bergaluh lah. Ni kita tong-tong ramai-ramai ni. Kerana masjid kita ni nak besar. Iaitu sekeluasan 317 depa 420,000 harga. Sebelah masjid mungkin Cekok Panji belah masjid ni. Jadi kita akan jual tanah. Bakat belilah. Jangan tak boleh duduk tanah ni, beli lepas tu niat wakaf. Katakan kita beli 100 riyal. Boleh macam ni tanah. Katakan nak 100 riyal, takkan nak boleh 2 depa. Boleh macam ni tanah. Mu 100 riyal boleh macam ni. Tak apa dah lah, tanah-tanah ni kita capur, kita sambung buat masjid pula. Kita mati kat giat ni, kita makan. Dah tak ada sikit ni untung. Untung kalau mu jual ke orang. Untung jual orang macam ni tanah. Kita beli tanah ada sekat, dah untung tak kalau jual ke orang. Nega dengan orang, untung tak? Untung 80 riyal. Dan ni nega dengan siapa wakaf? Nega dengan Tuhan. Nega dengan Allah Ta'ala, untung abah. Allah tidak macam manusia main jauh bayar murah, bayar mahal belaka. Dah mayang 2 rakaat tu, Tok Imam mayang 2 rakaat balas bidadari. Parok teh. 2 rakaat 5 minit takkan boleh bidadari. Mayang 2 rakaat duha bayar dengan mahligai dan syurga. 5 minit kerja, kerajaan mana nak wis sejuta harga. Mahligai harga sejuta katakan. Ada kerajaan mana, company mana kita kerja 5 minit bayar sejuta ada? Mampu kerah kerajaan. Gaji tu imam pun dah nak bayar 150 kurang nak tangguh 200. Padahal tu imam 700 setengah gaji, tu bilang 620, JKK 400. Dah nak bayar dah. Allah Taala mu mayang duha, mu mayang 2 rakaat bayar sejuta. Mak tu kalau walaupun sikit kita beli tanah wakaf 10 riyal 15 riyal, Allah bayar dengan kita untung parah. Dah balasan awak baik, awak kebajikan kan bidadari. Dah bidadari mana walek dengan bini kita? Bini kita berapa mas kahwin itu? Haji dulu berapa Haji? Tanya saya dengan Kak Semi. Tahu dah berapa? Ada 2,000 nikah itu? Lebih kurang 2,000. Dah bidadari takkan 2,000. Orang kita 2,000 mogah lah ni. Maka tak susah lah. Ini peluang. Dulu orang ada tanah 20 ekar wakaf. 4 ekar wakaf. Kita nak 4 ekar nak wakaf payah apa? Mengge basak terai tak apa lah. 50 riyal sudah kita beli tanah boleh banyak ni wakaf. Lepas tu gabung-gabung kita sambung buat masjid. Kita mati lagi, cara sambung lain. Cara duduklah masjid, orang bukan bagi main sebul, buka lapu dalam kubur kita. Nak apa? Kalau gelap guguk kita tak ada benda, kubur kita macam jarak lagi. Kemudian kita tengok soalan. Soalan ni saya pun tak ingat ada hak mana, hak dulu, hak mana kediam, kita jawab je lah lebih kurang. Macam mana nak taubat? Dia tanya. Nak taubat ni balik. Balik kan ni? Balik jadi budak-budak semula. Budak-budak anak kita ni, budak-budak kek tu dia ada dosa. Tak ada dosa tak? Jadi bila taubat, balik menjadi budak-budak. Dulu Tok Guru dia buat teka-teki. Buana kita yang orang tua jadi budak-budak. Rupanya taubat. Budak-budak tak ada dosa, kita tua dah banyak dosa. Taubat ni balik menjadi budak. Siapa yang bertaubat dia jadi macam budak cek. Bukan pakai paper, dah. Tapi tak ada dosa. Yang pertamanya berhenti buat kalau kita ada. Jangan taruh lagi. Ni ada pay kuda, dia nauti lagi. Taubat dah, tak boleh. Buang duit tu. Pergi makan ke kuda. Pay kuda, kuda makan. Apa kita pergi makan? Yang kedua, kita menyesal dalam hati buat. Jangan bangga. Yang ketiga, kita tak mau buat dah kalau lagi kita hidup. Walaupun kita akan buat kerana kita tersilap. Tapi setakat ni tak mau buat dah.
Dan sunat kita ada air semayang 2 rakaat, menghadap kiblat dan istighfar lebih kurang. Kata setengah ulama 70 kali. Sunat tu. Dan kita lazimkan diri kita pergi sejid kuliah agama biar buat benda yang baik pula, kerana innal hasanat yudhibna sayyiat. Dengan buat baik pula mudah-mudahan akan hapuskan segala hak jahat di masa lalu. Air wuduk pada satu anggota sunat 3 kali. Adakah 3 kali wajib air mutlak? Jawabnya, yang wajib air mutlak iaitulah mengangkat hadas. Adapun mengulang-ulang akan wuduk 3 kali tak wajib dengan air mutlak. Jadi yang pertama air mutlak dia syarat wajib dengan air yang mutlak. Kemudian kalau air mustakmal itu menjadi bilasan yang kedua ketiga, sudah dikira 2 dan 3 pada syarat. Soalan seterusnya. Mak saya ada duit lebih kurang 20-30 ribu. Oh, banyak pitih makmu. Tapi we pinjamkan anak-anak, apakah saya kena keluar zakat? Jawabnya, kalau 20-30 ribu tu tak siapa hau lagi tak kena. Tapi kalau nak masa hau dah, hak ada anak-anak tu dia akan bayar dalam tahun hau hak ni, maka dikira dalam zakat, bayar zakat. Tapi kalau anak-anak tak ada harapan bayar, ada gak berhutang tapi tak ada harapan bayar, maka hak ada di tangan orang yang tak ada harapan bayar tidak dikira. Faham? Dah orang dia nak bayar terpang baru bayar, tahun ni hak bayar zakat tak lagi, sunat kita kira sudah, tak wajib. Gana kalau orang bukan Islam tanya istimewa Islam kot mana? Sebab dia kata orang Islam ramah jadi mak repik, curi dan sebagainya. Jawabnya, jadi orang mak repik, jadi curi ramah ni pasal kita duduk negeri orang Islam. Kalau kita duduk di negeri orang kafir, di macamnya kita duduk di Sri Lanka tu, tak ada pula orang Islam jadi mak repik. Nah, maknanya orang Hindu pula mak repik duduk dalam motor, jadi tengok atas negeri. Cara jawab gitu. Nah, kita nak jawab orang negeri, nak jaga nama Islam kau. Bukan kita sokong mak repik tidak. Nah, awak pergi di Jepun tu, hak dia main berlomba haram malam-malam, ada orang Islam? Ada tak? Tak ada lah malam-malam lomba haram di Jepun. Nah, kereta tu, kereta ni, motor ni, ada orang Islam? Ada. Jepun apa dah? Dia atas tengok hak mana ramai. Apa hukum bernasyid dan berzanji dalam bilik air? Boleh tahan orang Panji ni. Bernyanyi dan bernasyid dan berzanji dalam bilik air. Dia bilik air ni dia tak sama dengan tandas. Di tandas ni tempat buang najis, bilik air ni tempat bersih saja. Jadi hukum dia lain-lain. Lepas tu dalam bilik air boleh baca doa, dalam tandas tak boleh. Faham? Dia gitu. Dan ni berzanji dia bukan doa. Dia lebih doa warid daripada hadis lagi. Berzanji ni kitab je karangan ulama. Cerita-cerita Nabi. Kita juga bernasyid. Nasyid ni nyanyi lah. Kita duk faham nasyid ni lagu Islam kan? Nasyid ni nyanyi lah. Mengalunkan lagu dengan suara-suara. Cuma seri kata dia, sini kata dia cerita tentang agama, menggemarkan orang kepada akhirat, maka nyanyian itu dipanggil rentak nasyid. Faham? Dia banyak rasyid, ada rap, ada blue, ada hardcore, ada metal, underground, thrash metal, nasyid metal, ada belaka. Tapi kalau nasyid benda-benda hak agama. Nampak? Dia gitu. Jadi dia nasyid dalam bilik air, tak ada masalah. Jangan baca Quran dah dalam bilik air. Soalan seterusnya. Jika roh orang mati naik ke langit, dah jasad pergi ke mana? Dia tanya gitu. Baik soalan. Baik, dia kata bila orang mati, roh dia naik ke langit. Dah jasad pergi ke mana? Dia nak faham. Mu tanya jasad tu benda. Jasad benda. Mu kata jasad, dia je jasad ni, JASAD, jasad benda. Bermakna dia tahu dah makna jasad. Jasad tu tubuh. Ni tubuh kita ni. Kita ni roh dan jasad. Nampak? Dah jasad biasa orang mati awak pergi mana? Dah pergi kubur, apa tanya kau?
Kan jasad atur orang usung, tanam bola kubur. Nak roh naik ke langit, roh orang beriman, roh orang kafir tak naik ke langit, ditutup pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Faham? Tuhan tak buka pintu langit, roh orang kafir, roh orang tolak Quran, roh orang hina Nabi tak buka langit. Pergi mana roh tu? Duk main kampung gitu. Tok Imam nak pergi main subuh pagi, tanya. Oh duk rapok demam Tok Imam. Imam gitu biar garak duduk, jasad dalam nu orang tanam tu jasad kaku dia. Allah perintahkan roh balik kepada jasad untuk menjawab soal malaikat munkar dan nakir, maka bersatu dengan jasad, hidup untuk menjawab. Lepas tu naik semula. Hak repuk, hak tinggal tulang, jasad lah tu. Bagaimana dengan keadaan imam makmum semayang sama lain? Adakah hadis tentang benda ini? Dua orang baca doa dalam akhir sujud dalam solat wajib, bolehkah? Baik. Kita sujud, lepas tu kita baca doa, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Di antara tempat-tempat yang afdal berdoa dalam sujud. Lepas tu boleh kita sujud lama. Sujud yang terakhir lebih baik. Melainkan kita jadi imam atau jadi makmum. Imam jangan sujud lama. Kerana orang semayang 5 waktu ada kerja, nak balik derah, nak pergi tuition anak gitu gini. Ada hak letak ikan atas dapur. Jadi kalau main semayang panjang-panjang nyanyi korang. Semayang yang orang tak wajib ikut, bukan fardu kifayah, tak apa nak sujud lama pun. Kemudian dia kata ada tak semayang kalau 2 orang duduk sama kaki? Jawabnya tak ada. Yang adanya tu imam duduk depan dan kita duduk belakang sedikit. Mana yang Nabi ajar Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, semayang berjemaah kalau 2 orang begitulah. Nabi tengah semayang seorang, mari Ibnu Abbas ngek duduk belah kiri. Patut duduk belah kanan. Nabi tegur dia suruh duduk belah kanan. Bukan duduk selain, duduk belah kanan. Jadi ulama tak berani nak pandai-pandai. Maka sebut dalam kitab agak, kaki belakang daripada imam. Ni tumi imam, kaki kita belakang sikit, tak apa dah. Bukan selain. Ni tumi ni, faham tak? Ni tumi, ni jari lah. Kan kata tu tangan, sakit semua ni. Buat contoh. Dia kira bodoh. Tak ni, ni kaki makmum. Ni kaki imam, ni gini. Kena belakang sikit. Belakang sikit jauh pun tak apa, belakang sikit. Tapi jangan sama gitu. Belakang sikit. Tumi jari tak apa, lebih tak apa. Dr. Imam kaki saya 5. Dah makmum ni anak saudara Gasi. Saya 16. Walaupun tumi bawah dah, tapi jari sini duduk lagi. Tu tak apa. Tumi di belakang. Soalan seterusnya. Allah Rabbi. Lelah main bok-bok ni. Adakah duit yang kita dapat melalui faedah atau bunga atau dividen itu riba? Dan kami ikut kata hamba yang doa ini barang-barang di bawah hanya emas, perak dan makanan sahaja. Dia pun mengajilah kitab lah. Kitab tu kata barang ribawi ni adalah emas dan perak dan beberapa jenis makanan. Baik, pitih tak riba. Ni jalan-jalan cari nak suruh punah ni setengah kadang-kadang. Bukan soalan ni, ada setengah idea baru. Nak khabar riba ni tak haram. Pasal riba ni orang buat dengan pinjaman pitih. Kalau tak pinjam emas. Ini jargon-jargon Yahudi belaka ni. Dia kata hak dalam kitab kata riba itu adalah mah dengan perak sahaja. Nampak? Jawabnya mah ni lah yang jadi pitih ni. Pitih kita ni jadi daripada simpanan mah. Kita nak cetak pitih ringgit Malaysia mesti ada mah. Ke kita pakai cetak je? Najib telefon, jabat cetak pitih. Muat boleh 18 bilion buat sen baru? Tak boleh gitu. Dia kena adu dengan harga nilai mah. Mah kita ada banyak mana Malaysia ada mah. Simpan di bank negara tu 13 lori ada. Mah kita nilainya 80 bilion, kita boleh pusing cetak pitih 80 bilion je lah. Lepas tu kalau bakar pitih lama 1 bilion, cetak pitih baru 1 bilion. Jadi pitih-pitih kita ni asalnya mah lah. Lepas tu kalau mah Nabi haramkan jual riba, pinjaman riba, mesti kena sama. Maka pitih kita kok. Pasal dia ngikut bagi mah. Sebab tu orang yang ada mah, sipang, dia kena bayar zakat. Dia zakat pitih ambil mana? Kiyah daripada mah. Orang sipang pitih cukup nisab. Katakan sekarang RM10,000. Cukup setahun, kena 2.5%.
Dan Nabi dia kata zakat piti. Dah, zakat emas. Wang simpanan tu emas lah. Sakit sungguh ni. Neh? Soalan seterusnya. Apakah kesan akibat mereka yang tak tahu ilmu tauhid atau tak faham rukun iman? Adakah sah iman dan Islam mereka? Dia gini. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah dan dia tahu maksud dia dan dia intikad dengan maksud tu. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad memang pesuruh Allah. Dia pun percaya dalam tu, dalam hati dia, tapi tak belajar tauhid salah, tak belajar tauhid khalas pun tak belajar. Maka dia orang yang sah imamnya. Faham? Kemah waktu dulu baru ngaji kitab. Dah tu kada ngaji sifat 20 tauhid khalas, sifat salah pula tauhid rububiyah uluhiyah. Nah, asma wa sifat. Waktu nak ngesah imam, jauh. Kan? Ngesah imam dua kalimah syahadah, biar faham baik. Mana-mana orang kafir berjudi lama dah, 40 tahun dah. Minum arak 30 trialan dah. Zina dengan 80,000 orang awet dah. Sembah berhala 60 tahun dah. Lepas tu ngucap dua kalimah syahadah, dia faham makna dan dia percaya makna. Dadang ngaji tauhid, masuk neraka masuk syurga. Jawab. Faham tak apa tu? Nak mengesahkan iman dengan dua kalimah syahadah. Dan ni belajar nak jaga tak mau jadi punah dan supaya kita hidup dalam keadaan sentiasa mentauhidkan Allah. Maka dengan belajar inilah kita dapat hidup dengan mentauhid. Kerana kalau tak belajar takut buat benda rosak. Faham? Takut salah pasal punah jahanam. Padang dah dengan dua kalimah syahadah, takut rosak. Sebab tu orang ngaji bab perkara yang membatalkan semayang, cara rokok yang betul. Kalau orang tak mengaji bab semayang dengan betul, cara rokok, rukun semayang, syarat semayang yang membatal, dia tak mengaji pun, tapi dia semayang dia buat belakang, sah lah. Tapi golik kalau tak mengaji banyaknya salah lah. Faham? Sebab tu kita beli kipas, dia kita cek je supaya pasang kipas jadi molek. Kalau dah ikut buku cek takut salah pasang, dan molek buka kipas terbang atas muka, rabak lubang hidung. Faham? Sebab tu kita beli mesin rupuk, mesin kisah seming apa semua, dia buku cek je dalam supik je. Supaya kita baca dulu kitab tu, ngaji dulu. Buat gini, kalau gini dah lewat, gini jadi punah. Faham? Tu tujuan dia. Tapi kalau kita tak baca buku tu sekalipun, kita buat tu molek belaka, punah. Tak lah. Tapi golik dalam kehidupan kita ni banyak pancaraba, banyak cubaan, syaitan ngasuk gitu gini. Batu ulama pun karang dah ayat tentang tauhid, hadis tentang tauhid susung dalam kitab. Setengah ni buat cara salah, hang ni buat cara khalas. Tak payah bala. Tujuan bila kita belajar, kita jaga iman dan kita bertauhid. Nampak? Soalan seterusnya. Apakah hukum jual poker? Poker tu cicak tu lah. Malah nak jawab dah poker ni aku. 6 bulan lah cerita poker. Nak, kak mari kau seko. Dan badan jawab semua. Ni kita jawab-jawab haru-haru dia pergi bahan jual 60,000. Senyap weh kat aku 10,000. Aduh lah. Jadi masalahnya asalnya wala tatadawau bi najisin. Jangan berharap apa benda ni berobat dengan perkara najis. Maka kalau darurah dibenarkan. Jikalaulah maknanya katanya pakar perubatan, cicak ni memang mujarab menandingi ubat-ubat yang suci, maka harus berubat dengan dia. Bila harus berubat, harus kita takak bela dan jual. Nampak? Hukum poker sama dengan kucing. Kucing ni kalau kita jual ke orang kafir kerana dia peminat kucing, suka bela kucing, maka hukumnya harus jual beli. Kucing ni kita jual ke orang asli kerana siap dia ni berahi singgang kucing, hukumnya haram kerana makan kucing haram. Walau orang kafir, maka kita haram berkongsi tolong jual. Jadi poker ni biasanya orang makan ke? Orang buat sik kabu. Tak. Orang buat obat harus pada syarak. Ada ustaz di sekolah saya kata dengar lagu rock lebih dari 3 kali boleh jadi fasik. Betulkah begitu? Dia betul juga untuk maknanya apa benda ni?
nak menakutkan keadaan masa budak-budak learning, dia lara dengan muzik, dengan molek. Muzik ni dia khilaf ulama. Kalau orang puan tu bit direct nyanyi wah-wah gitu, tak ada khilaf tu. Tapi kali muzik saja dengan drum, dengan gitar, dengan bunyi-bunyi yang ni khilaf ulama. Ada ulama kata haram, ada ulama kata tak haram, ada ulama kata buat tafsir pula. Jadi tak sudah muzik ni. Lepas tu kita nak jawab ni, dia tengok wakil ni yang berlaku sekarang, orang lara tak ke muzik, ramai lara dengan muzik. Jadi ramai lara dengan muzik, kita tak berapa nak baca sangat kawak kata boleh molek muzik ni, faham? Orang tengah lara muzik, kita pergi cari hadis-hadis kau berkenaan boleh muzik, kau pening kepala orang. Jadi benda ni tak salah, tapi banyakkan budak-budak hak main lagu rock, lagu apa ni, lara pada semayang tak apa. Jadi sepatutnya yang sebenarnya, kalau lagu itu haram, seperti lagu yang memuja tubuh badan seorang perempuan yang menafsukan mendengar, lagu yang sebut tentang perkara-perkara kotor, ataupun lagu yang dinyanyikan oleh maknanya orang yang haram kita dengar suaranya, maka 3 kali dengar dia jadi fasik. Kerana sekali dosa kecil, 3 kali dia panggil melazimi dah. Ini pun bukan hadis, ijtihad ulama-ulama fiqh. Soalan seterusnya, boleh tak beri penjelasan mengenai qada mubram dan qada mu'allaq? Kenapa ketentuan Allah di Lauh Mahfuz boleh diubah sedangkan ilmu Allah tidak berubah? Yang mana setiap ketentuan Allah itu berdasarkan ilmunya yang tetap. Kita jawab ni sekadar ilmu kita inilah. Ilmu kita pun tak tetap mana tau. Orang tanya tentang qada dan qadar. Qada mu'allaq, qada mubram. Hak tadi kita duduk mengaji. Qada ni mana ketentuan. Nampak? Allah Subhanahu wa taala. Berlaku begini. Jadi ulama-ulama tauhid buat pula pembahagian, ada qada mu'allaq. Jadi qada mu'allaq ini maknanya kejadian-kejadian yang boleh berubah dengan sebab satu amalan yang sebut dalam nas, siapa buat amalan tu boleh buat jadi begini. Contohnya, orang yang menghubung silaturahim, Allah panjangkan umur, hadis sahih. Jadi ini dia panggil qada panjang umur ni, qada mu'allaq. Jadi telah ditulis pada Lauh Mahfuz, kata ulama yang menjawab, si pulang ni umurnya 50 tahun sahaja, tetapi dia berhubung silaturahim, dicari mak saudara hak duduk kursi putih, sambung semula, jadi kenal balik. Suka berhubung-hubung dengan sama keluarga, maka ditambah umurnya 10 tahun jadi 60. Asal 50 dalam Lauh Mahfuz, lepas tu jadi 60. Dah kata ilmu Allah tak berubah, memang ilmu Allah tak berubah, 60 tu kan. Dan 50 Lauh Mahfuz, hak malaikat tulis. Hak malaikat siapa dah? Fi ilmillah. Tak sama lah. Dari sisi Allah 60 dah. Faham? Malaikat tulis 50 tambah 10 hubung silaturahim, berahi sedekah. Faham? Jadi sambung 50 campur 60 tambah 10. Dah kata tak boleh berubah, memang tak berubah. 60 kan 50 dah 60 di sisi Allah pada azali dah. Dah kata 50 Lauh Mahfuz bagi tulis. Kan bila orang masuk 4 bulan dalam perut mak, Allah perintah malaikat tuliskan umur dia. Umur dia berapa? Umur berapa ni? 50. Dia pun tulis 50. Padahal Allah Taala tukang perintah tahu dah 60. Dan malaikat ambil 50 ambil dari mana? Tanya Kementerian Pelajaran. Dah. Ada dah arahan 50 tulis. Daripada Lauh Mahfuz 50. Hak Allah Taala tahu dah 60. Apa? Dia dibesar lagi hubung silaturahim tambah 10. Faham lagi? Setakat tu lah. Tak faham sudah. Ini qada dia lagi jauh-jauh. Setakat ulama khabar. Orang kira jadi lebang pula. Qada mubram tu tak gerak dah. Jika seorang yang telah meninggal dunia, dia doakan oleh waris yang masih hidup, adakah dosa si mati itu akan terhapus? Ni soal. Kita mati dah, mak kita lah, ayah kita mati dah, kita doa minta ampun ke mak kita, ayah kita, adakah Allah ampun? Itu soalan. Faham? Baik, jawabnya, kalau kita tak mati lagi, kita minta ampun ke kita, adakah Tuhan ampun? Ya Pak? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Tuhan ampun. Kalau kita minta sungguh-sungguh. Baik dah.
anak kita pula, ya Allah ya Tuhanku, nana dengan anak aku ni, mintaklah mu beri hidayah ke dia, balik ke pakar jalan. Tuhan beri hidayah tak? Wajib tak? Wajib? Tak wajib. Nah, kalau Tuhan nak kehendaki, Tuhan tunai permintaan kita, dapat hidayah. Betul tak? Kalau Tuhan dah izin, boleh tak? 70,000 orang Tok Wali baca doa, boleh tak? Tak, Tuhan dah izin. Gitu juga orang mati dah. Kalau Tuhan izin, Tuhan ampunkan dosa dia. Kalau Tuhan dah izin, Tuhan dah ampun. Sebab tu kita baca doa. Bila kita tanam mayat, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Nah, tanah kamu JKK mati. Kamu. Faham? Lepas kamu Nabi kata jangan balik lagi, istaghfiru li akhikum, tolong minta ampun untuk saudaramu ni, jangan sembah lagi. Faham? Jadi sebab tu kita tolong dah kalau kita berdoa ada kemungkinan Tuhan dengar dan Tuhan ampunkan si mati. Tapi tak wajib bagi Allah turut kandak kita. Dah kita tahu dak mayat tu Tuhan ampun ke tak? Tak tahu, bukan ada metal di nesang ting beres. Kita tengok metal merah. Ya Allah, ting beres, bawa balik. Kan gitu, tak tahu. Bila tak tahu kita ikhtiar. Ikhtiar dah. Ni kalau kita tahu dah buat gana-gana pun kita memang masuk syurga dah. Pasal soalan bocor Jibril mari khabar malam. Bukan mu nama Dalah bin Najib. Dia. Aku tahu dah baca dah mari liluh mampu mu Dalah bin Najib nak buat gana-gana pun berindang minarak pun Tuhan akan ampun dah masuk syurga terus. Kita gana kalau Jibril mari khabar gitu. Esok dak mayang subuh dah. Kedua lagi kelek porong. Pikul rati ni selalu. Apa? Dah apa belaka dah? Nah, ni kita duk tahan ni hak fardu ni. Hak sunat dah agak cetong dah kita. Nampak? Jadi kita ikhtiar. Soalan seterusnya. Pengerusi surau dekat rumah saya suka sangat ambil budak tahfiz jadi imam ketika bulan Ramadan. Tahun lepas pun seorang budak hafiz Al-Quran berusia 10 tahun jadi imam. Saya muskil, adakah sah solat jemaah itu dekat imam itu belum lagi berkhatam? Tu imam tak khatam lagi. Jadi sah ke tak? Sebab tu kita baca, orang baca kitab, kita dengar. Dia kata syarat sah menjadi imam. Ada tak? Mesti khatam, ada tak? Tak ada lagi kitab mana-mana sebut nak jadi imam mesti berkhatam. Syarat sah jadi imam umur dia adalah mumayyiz walaupun belum balik. 5 tahun mumayyiz, tahu cara semayang, maka boleh jadi imam solat Jumaat. Bukan sini, Masjidil Haram, bukan Masjid Panji. Faham? Budak umur 5 tahun telah mumayyiz, pandai membezakan, reti semayang, boleh jadi imam semayang Jumaat di Masjidil Haram, kata Imam Hanbali, kata Imam Syafi'i. Mumayyiz syarat dia. Faham? Bukan syarat khatam. Kalau dia tak khatam pun, kalau khatam dah, khitam dah, masuk jawi dah, tapi ada najis, sah tak? Jadi bukan kait dengan khitam, kait dengan najis. Tu imam tua dah 70 tahun tapi khitam dah tapi ada najis. Air baik basuh kecing dak rata. Dah sah tak? Tak nah. Tapi kalau dak khitam lagi tak ada najis atau dia bersuci, sah tak? Faham baik. Jadi budak kecil boleh jadi imam. Tapi kalau dia ada orang tua, afdal orang tua. Bila orang tua tu sama pandai dengan dia. Tapi kalau orang tua tak pandai, duduk belakang kamu 71. Faham? Ni 17 tahun pandai, duduk depan. Kerana asyaiqu bilal ilmin tiflum. Kaedah kita orang tua tanpa ilmu kanak-kanak. Duduk depan 11 tahun. Innallazina amanu, duduk ngaji depan, jadi imam. Nampak? Mu tak kira 76 tahun, tapi sira talabi duduk belakang. Soalan seterusnya,
Apakah hukum khatang bagi wanita? Adakah berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha? Pendapat mana yang lebih kuat? Kita ni duk jawab mazhab Syafi'i, kita bukan jawab pak mazhab. Jadi kita jawab kok mazhab Syafi'i. Kalau tak embuh dengar mazhab Syafi'i, tanya ustaz lain, ustaz Hanbali. Ataupun Maliki. Kita jawab kok Syafi'i. Baik, hukum bersunat bagi perempuan ini wajib. Hukumnya wajib. Laki-laki wajib, perempuan pun wajib. Meninggalkan sunat bagi laki-laki dosa besar. Meninggalkan bersunat bagi perempuan dosa kecil. Tapi haram berlaku. Syekh Ibn Hajar Al-Haythami sebut dalam kitab Az-Zawajir, dosa-dosa besar. Nampak? Imam Ibn Salah pun sebut dalam kitab dia juga. Dan ada fatwa Nawawi pun sebut juga wajib. Kalau kita kerja duduk ngaji ni nihayah zing orang ngaji. Panjang disebut bab bersunat orang puang. Nihayah zing ni Imam Nawawi bentang karang kitab Arab. Baik. Sebab apa meninggalkan masuk jawi bagi laki-laki dosa besar? Kerana dia berkait dengan bersuci. Bila banyakkan dak sunat, dak cara molek jadi dak suci, dak sah semayang, dosa besar. Orang puan bukan kait dengan bersuci, dengan nafsu saja. Orang lelaki dak sunat, dak sah semayang. Orang puan dak sunat sah, tapi dia nafsu saja. Apa nafsu? Orang puan bila dia sunat, rendah nafsunya. Dah tak ada nafsu, kan tak ada nafsu waktu kerak terus. Nampak tak? Ni yang panggil sunat. Jadi kita buat kajian. Budak-budak perempuan mula-mula sekali budak-budak perempuan di barat dan di Afrika dua. Di Afrika banyakkan sunat. Di Senegal, di Republik Chad, di Algeria, di banyaklah. Nigeria kulit hitam. Dia Islam amat. Dia sunat. Maka mereka masih ada sifat malu dengan lelaki. Di Europe, negeri Kristian, dak sunat, hacul lebu habis. Budak-budak puan. Umur 14 tahun sekedudukan, 16 tahun sekedudukan. Umur 12 tahun berzina pagi petang dah. Pasal apa? Pasal dak sunat. Nafsu dia beramat-amat sangat. Rupanya dak sunat orang puan ni jadi jahat nafsu. Dak dia nak kawal. Rupanya sunat perempuan untuk kawal dia. Baik, kita buat kajian pula budak-budak puan awet-awet di tanah Melayu. Bila ibu bapa mula dak sunat anak puan? Dulu sunat sama. Pada tahun 80-an mulalah merebak. Anak-anak perempuan yang lahir 80-an ke atas. Faham? Ibu bapa zaman tu lara. Kuat sekali lara 80-an dak sunat anak. Bodoh tu jauh itu terus mak bapa. 85 lahir. Sekarang dia umur 25 tahun. Tak? Contoh. Kalau dia lahir tahun 90, sekarang umur dia 21 tahun. Sekarang inilah budak-budak perempuan paling teruk sosial. Betul tak? Khabar situ, khabar sini. Keluar dalam internet, bogel situ, bogel sini. Berzina dengan tu kawan ambil gambar, berzina dengan ni orang ni ambil gambar. Kota Baru ada, Terengganu ada, Pahang ada, Kedah ada, Penang. Betul tak? Tak ada malu sikit umur 20-an. Pasal inilah mulanya zaman ramai orang ibu bapa di Malaysia meninggalkan khitan bagi budak-budak perempuan. Tak malu sikit turun. Hak lelaki naik kereta Honda. 3-4 orang lelaki. Puang seorang duduk dalam. Turun minum air. Hak puang geliat gitu ada hal. Hak lelaki ngekor jalan. Faham? Understand? Tak ada hal dia. Pasal apa? Nafsu. Anda hantar tong ikan. Main atas pukat. Erik dalam bolong air. Dan seorang artis Malaysia khabar bila dia suka main, dia boleh suka set dengan berapa orang, dia kata dengan 8 orang baru sedap. Artis Malaysia keluar dalam majalah. Betul tak? Pasal apa? Dah sunat. Ni ya. Duduk puan walaupun sekolah harap kalipun, walaupun pakai tudung labuh kalipun tak. Jadi ganah tak tahu benda. Nafsu betul, dah standard nafsu. Siapa umur 18 20 memang dia nak ke orang lelaki, tapi dak sunat dia ganah. Tak ada hal.
Depan mak gandong, peluk hak datang. Ni kita duduk berhenti tepi ni, tapi lah berhenti ni, dia berhenti pula. Peluk pula hak datang. Padahal kita dah ada janggut pakai piah, hormat agak sikit. Nak, dah amat banyak pun. Nak, dia tengok tengah peluk, berhenti orang hak pakai piah. Ish, alu kat aku. Boleh tahan kira? Tak. Kita tengok tang dia pun tengok. Kau kemas. Tak sunat ni. Faham lagi? Jadi kita jawab hukumnya wajib. Soalan seterusnya. Kak, boleh balik lagi? Orang perempuan jadi pengerusi majlis perwakilan pelajar di universiti. Mana ada calon lelaki layak menyandang jawatan tersebut? Takkan orang lelaki-lelaki tak ada layak jadi pengerusi. Orang puan, baiklah katakan tak ada layak sungguhlah. Kalau tak jadi pengurusi ni bakal jadi susahlah pelajar apa semua. Maka dia maaf pada syarak, tapi jangan mukhalatah. Nak, ini tak boleh buat biasa. Orang puan duduk stepek gitu, buat kira cara biasa tak boleh pasal ni darurah dah. Darurah bukan menghalalkan segala-galanya. Nak, tuqaddaru biqadarihanya sahaja. Apakah hukum kain yang terkena air mani? Adakah boleh buat semayang? Air mani dalam mazhab Syafi'i dia tidak najis, dia mustaqzarah, benda yang dibilang kotor. Kalau kena air semayang dia tak apa. Umpamanya kain tu imam, leleh air mani, siapa selah kain, maka tak wajib mufarakah kerana dia suci. Kalau mani tu najis, maka tubuh manusia najis kerana kita asal daripada mani. Tapi dia kotor, haram kita sentuhkan kepada Quran dan seumpamanya. Sengaja buat nitik dalam masjid haram walaupun bukan najis kerana mustaqzarah. Air mani ni memang orang tak suka. Kalau kita tengah jam makan nasi kedai, puak dengan ikan panggang apa semua, orang puak mari air mani semakuk bud depan. Memang kita kemar mulut. Nak? Mu suka buat dah sungguh. Mana yang lebih afdal berdoa ketika khatib berhenti ada dua khutbah atau ketika khatib berdoa baca nama sultan di akhir khutbah Jumaat? Jawabnya, doa ketika khatib baca doa dalam khutbah kedua tu rukun. Tu rukun khutbah. Doa antara duduk ni, masa duduk ni doa bukan rukun. Doa yang dianjurkan. Faham? Hak ni rukun khutbah. Nah, mesti doa untuk sekalian orang berimam. Dalam khutbah yang kedua tu rukun. Faham? Hak masa duduk ni antara dua khutbah ni bukan rukun. Mudah berdoa tak apa. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang lain waktu-waktu yang afdal berdoa. Di antaranya ketika antara dua khutbah. Sebab tu bila antara dua khutbah kita tak wajib doa dengan Tok Khatib tu, dengan Tok Bilal. Tok Bilal nak doa kita amin pun tak apa. Kita nak doa sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Nak duduk dengung saja pun tak apa. Pasal bukan wajib berdoa masa tu. Afdal berdoa di antara tempat yang mustajab doa. Dia ni duk balah pula. Ni kata tak bila doa kita boleh amin. Orang ni kata bid'ah pula amin. Tak usah balah lah benda-benda gini. Tak cakap rawa pun. Tidak ada hadis yang sebut terang-terang larang dan tetapkan bagaimana doa. Cuma sebut tempat yang mustajab doa. Jadi aku tak mau ikut bila berdoa masa tu, kita doa sendiri. Faham? Ada apa? Orang lain ikut bila, kita duduk seorangnya. Allah ma'afili, Allah ma'afili zunubi, Allah ma'afili zunubi, Allah masalimni, salim ahli. Ada masalah? Masing-masing berdoa. Jangan balah bak-bak gitu. Ni duk balah bak akak tangan masa doa khutbah yang kedua. Buang masa tu. Orang duk ambil negara kita. Pas habis serang ni Afghanistan tak ada hancur gini, tembok pula Libya. Ni duk berjoget tu siang malam Kuala Lumpur tu. Berjudi siang malam tu. Buat kilang arak dulu 2 sekarang 4 dah kilang arak ni dalam Malaysia. Kita tak usah cara khilafiah gini. Nak kata tak ada doa tu harus. Tak mau doa pun tak apa. Ni nikah dalam sejid pula bengong buat-buat ni. Hak mana hak dulu? Bang, ni budak-budak habis jadi punah ni. Jual tubuh, jual negara ni. Tubik video baru pula. Mengaji bukan untuk nak buat bahas benda-benda khilafiah gini. Bengong, bodoh. Saja-saja mengaji hadis. Saja-saja mengaji tafsir.
Benda bukan benda tu. Adakah Tuhan nak eret masuk neraka pasal kita ada tanda doa? Pada khutbah yang kedua, jangan ramai mereka yang amal masuk neraka. Apa? Jahat no. Doa itu salah tadah tangan. Oh, gitu masuk neraka. Neraka. Akal tak kata. Faham? Kita tak teramuk nak azab orang sebab tadah tangan gitu. Allah teramuk. Pakai otak tak, jangan ngaji saja bodoh. Nak. Jadi ta'assub masing-masing. Buang masa. Ni dalam sejid. Dalam hari marah orang nikah dalam sejid. Nak, dia khabar ikut gereja. Ikut gereja ni gini, nak khabar, nak jadi mufti, ingat bodoh kan. Faham? Hak haram ni kita nikah dalam gereja, bawa tu imam, bawa saksi. Akad nikah dalam gereja cara Islam. Hak ni dilarang. Ada pun akad nikah cara Islam dalam sejid, tak ada larang. Ada hadis khabar, jangan nikah dalam sejid, ada. Mari sini tunjuk. Tak ada nak lepas atas muka. Panah kat ni. Jadi bodoh. Bukan kita nak anjur dalam sejid. Jadi buang masa umat Islam. Hak larang bukan nikah dalam masjid tu. Dengan haid naik dalam masjid. Hak tu salah. Nah, kepala dak tudung dengan terdedah aurat kain soyok ni. Hak tu bagus dak betul, dak beradab, bersapang masuk masjid. Bukan larang nikah dalam masjid. Buang masa gitu. Dia kata tak ada hadis itu, hadis Nabi kata ij'aluhu fil masajid. Buatkan nikah dalam masjid-masjid. Dia kata Imam Tabarani kata dhaif. Nah, kita kata betul Imam Tabarani kata dhaif hadis itu, tapi Imam Tirmizi kata haza hadisun hasanun. Mula gaji ilmu hadis. Apabila seorang saja ulama hadis kata ini hadis hasan, maka boleh kita taklid berkata hasan. Betul tak? Ke tak itu? Kena pakai jumhur pula. Dua orang kata sahih, orang lain amal kata dhaif. Tak apa kita nak taklid hak kata sahih. Baiklah, buanglah perkataan Tirmizi tu, kita ambil hadis dhaif. Dhaif lah hadis Nabi suruh buat senjata nikah dalam masjid. Mudah dengar fatwa Imam Nawawi. Mudah tak ngaji kitab Mustalah Imam Ibn Salah. Nampak? Qala al-fuqaha wal muhaddisun yajuzul a'malu bil hadisi dha'ifi. Berkata ulama fiqh dan ulama hadis harus beramal dengan hadis dhaif fil fadaili, pada perkara fadail, wa tarhibi wa targhibi, perkara gemar akhirat, takut akhirat. Malam yakun maudhu'a, selama bukan hadis rekaan maudhu'. Dah hadis ni maudhu' ke tak? Bukan maudhu', hasanun gharibun. Gharib bukan, dhaif. Gharib ni matang dia selari tu je, tak ada orang lain, atas jalan dia seorang je. Nak tipu ke orang kampung. Bukan kita nak masuk belah mana-mana. Hak khabar hadis hasan, khabar hasan. Boleh nikah dalam masjid. Buka kitab tau. Tengok kitab Majmu'. Tu kitab lama, kitab baru ni. Dr. Abdul Karim Zaidan. Nampak? Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Dia kata sunat nikah dalam masjid. Waktu ambil hadis, belakang bawah. Dr. Abdul Karim Zaidan buat tesis sebelah hutang kitab, tebal-tebal Quran. Boleh buat tesis sebelah tu kitab. Nah. Kita pada duk ngaji kitab orang bodoh. Yang kita panah tu pasal benda hak nunu. Orang ni jom orang duk nikah dalam hotel, dengar joget apa tak bunyi pula. Nah, dengan minum arak, ada dancing, ada nikah dalam hotel. Apa dah waktu bitnah, dah mu pandang ah. Dah mu banyak kitab ah. Duk kacam dia benda hak boleh, ulama kata boleh. Dia nak tunjuk hero biar kena tepat. Maknanya lembut cecok hidung boleh lebong. Nah, kampung. Main aku boleh. Tak pasal apa? Pasal dia diam. Pasal keluar tu daripada jabatan mufti negeri Perlis. Nah, nikah dalam masjid bukan amal Rasulullah. Nampak? Menyeleweng, bid'ah lah macam-macam. Dan ni jom heboh, mana waktu bilik fatwa? Main di Perlis mulai ada musnyak. Negeri Perlis tidak melaksanakan hukum hudud dah ni dah waktu bilik kau. Waktu bilik buku hadis boleh 3 kuning. Nampak? Jenis cari piti. Bubuh lalu cari piti di sisi manusia. Nah,
Lepas tu nak tutup akan benda-benda yang berlaku dalam masyarakat, waktu baik pula satu isu nikah dalam masjid. Orang pula cara tu, orang terlupa nak naik minyak pula, nak naik harga barang pula, nak minyak pilihan raya jaga baik, nak sembelih pula rakyat. Sekeping dua ke dah. Orang tulisan dia lebih kurang nampak. Bila baca kat orang lain tak. Malam Lailatul Qadar di Mekah tidak sama di Malaysia. Bagaimana pandangan ustaz? Jawabnya betul. Takkan nak sama. Nah, Mekah tu nama lain dah, Mekah. Sini Kelantan. Waktu semayang sama tak? Orang semayang ni, kita semayang sini garik 7.30. Mekah pukul 11.30. Dah apa dah mayang 11.30 nak sama Mekah. Bumi kita bulat kan, bukan macam kapek itu. Nah, jadi kalau itu qadar berlaku sini, berlaku sana, tak sah hegang tu. Dia bengga-bengga. Kerana bumi bulat, dia berpusing-pusing. Yang kita wajib berintikad malam Lailatul Qadar afdal dari 1000 bulan. Tuhan beri kepada hamba-hambanya yang menuntut dapat Lailatul Qadar. Itu sudah Nah. Nak suruh sama, mana boleh sama? Boleh sama? Tak sama. Raya tak sama dah. Orang duduk di Syria, di mari Mekah, jumpa Madinah. Ni orang kat Nabi puasa lagi. Orang tu kata di Syam raya dah. Nabi tak baca kat banyak. Nabi tu, mana tak sama? Pasal Nabi tahu dah di Syam, negeri lain, falak tu bik kau lain, matlak ni matahari tu bik waktu lain. Jadi boleh jadi dia raya dulu. Nak puasa ke dulu ke raya dulu? Ni kita nak suruh raya sama. Cek-cek tamu sekolah. Apa kau untuk imam pakai cicing suasa? Ni cari balah belaka ni. Aduh lah. Jadi cicing suasa ni, kita tanyalah orang yang buat cicing, tak tahulah betul ke tak. 2-3 orang dah tukang, dia kata kena capur mah. Temaga capur mah. Nah, jadi kalau main capur-capur mah gini, haram lagi capur mah. Apa pergi capur mah pula? Asallah capur mah. Nah, jadi walaupun nama dia suasa, tapi dah dia ada sikit benda yang haram, maka dikira hukum benda haram jugalah. Nah, sebab tu dalam kitab Syarah Muslim, benda ni mah ni Nabi kata Imam Muslim, kalau sedikit pun haram, apatah lagi banyak. Katakan kita buat cicing tu dengan perak, buat kuku dia saja masih kek saja haram juga, dikira memakai emas. Jadi jangan, sebaik-baiknya jangan pakailah cicing suasa ni, kerana dia emas. Pakai hak tidak meragukan kita. Hak fatwa dengan haram beberapa orang dah ulama besar. Tapi ulama besar yang fatwa dengan haram belum ada lagi. Jadi bila gitu kita cenderung pada mengatakan haram. Baiklah, adalah ulama besar pula seorang dua lagi kata haram pula. Jadi ada dua dah. Jadi meragukan dah di sini. Maka bila meragukan sini, dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan hak ragu, ambil hak dak ragu. Cicing aku pakai cicing perak, tak ada ragu sikit pun. Ubuh mata besar beledi pun tak apa. Saya keliru hak mana BCD kuliah ustaz hak asli, terutamanya di negeri Kelantan. Jadi Kelantan ni kita beri hak dah kepada apa benda ni, Al-Mizan studio ni ambil gambar ni. Jadi kita beri ke dia, dia jual hak original. Hak lain tak original. Kita tak marah orang jual-jual hak loka-loka tu, kita tak pergi marah. Pada kata kita pergi marah, tak apa pergi marahnya. Kita tak cara CD ni. Jadi penjual CD kita hak original, dia orang minta tolong kita sebut, tolong jangan belilah hak tiruang tu. Jadi kita sebutlah tu sajalah. Jangan belilah hak tiruang tu. Sebab dulu kita dapat boleh bayar, boleh derma pada pondok-pondok. Pak Uti pondok dapat derma. Sekarang ni tak boleh nak derma ke pondok-pondok. Dah meni cetak opok amat. Pakai sekebang besar aku deriang pun cetak opok juga. Mana awak awan ni ke dia. Padahal aku tanya tu guru cetak opok ke mana? Rezekinya haram, makan semayang tak sah. Tebang juga. Mana awak awan ni, takkan kita nak marah, cuma kita sebut sebagai nasihat. Tak pergi marah pun, mullah pergi ke mandamu. Itu saja.
Saya kutip derma untuk cari dana batu orang Islam di sebuah kawasan. Apakah status wang derma itu? Adakah saya boleh guna derma buat pelajaran seperti penginapan, pengangkutan makanan dan sebagainya untuk misi itu? Baik. Dia kutip derma untuk bantu orang miskin. Orang miskin di mana? Orang miskin dikatakan di Pasani. Nah, lepas tu dia ni makan minum ni boleh makan pitih derma tu. Tak boleh. Tak boleh makan. Nampak? Ya. Nampak? Melainkan kita ni dilantik. Kita dilantik oleh jawatan kuasa kutip derma dan diberi izin kepada kita makan minum, tambang minyak apa semua, boleh ambil duit tu. Baru boleh. Nampak? Ini untuk maslahat kutip derma itu sendiri. Jangan awak mandang-mandang. Dan nak kabur tu boleh tahan lagi. Ni banyak kutip derma palsu. Jaga baik-baik. Bukan kita sayang biti. Tak siapa tepat. Tengok kat orang kuliah jenis ramai-ramai gini, mari teteh, dia boleh ditong, ditulis derma, pondok dan sebagainya. Betul, alhamdulillah, banyak palsu ni. Ambil kesempatan. Atau surat di rumah dengan pelang-pelang nak buat madrasah dan sebagainya tak. Atau kalau kita ni sekatu hia ke apa ke, tak, bagi akaun dan macam-macam lah, tipu saja. Nak beli negeri tu tak ada pun tempat tu buat pondok dan sebagainya. Nah, jenis gini untung dapat 5-6 ribu sebulan. Kutip derma. Kita hak tukar derma boleh 1,000 lebih. Campur-campur 2,000 tak cukup. Dia mari kat orang ramai berak botong boleh 600. Boleh 400 mana esok mana pula orang ceramah di ni botong pula. Boleh 180. Dah tak? Berapa sehari belanja? Nah, ni kena jaga. Dia memang dia tak takut dah pasal makan sedap. Benda haram sedap. Jangan main. Nah, tu berzina-zina tu haram tapi sedap. Sedap tak Pak Cik? Kalau dah sedar kau dah tebing. Apa hukum pakai baju jersey bola lambang salib atau setang pegang lambang, pegang lembing? Dia kalau gambar salib tak boleh. Tapi kalau macam salib, seolah-olah salib, makruh pakai. Dia bukan salib, tapi bila dibuat duduk kita macam salib. Macam salib makruh pakai. Nampak? Tapi kalau lambang-lambang logo bola sepak kelab, kebanyakannya salib. Kebanyakan negara sebelah Portugal, Sepanyol dan Brazil, mereka banyak meletak salib daripada logo-logo kelab. Itu bukan seperti salib, memang salib haram pakai. Itu haram pakai. Begitu juga kalau tulis Carlsberg, contohnya nama Arab Heineken, haram pakai kerana syiar-syiar yang haram. Jadi bola tu, jersey bola tak salah. Walaupun kita minat bola, boleh pakai jersey bola. Jangan siapa kita bodoh. Lambang setan, pegang setan tu. Lambang kelab mek tu. Setan hak pegang gerpu 3 tu. Setan pegang gerpu tu, gambar setan iblis. Kita buh di baju. Kalau kecil, kira-kira tak ada rupa bentuk dah. Tak apalah, tak nampak. Tapi kalau besar, kita tolong iklan gambar setan. Jadi kadang-kadang kita tak nampak. Orang tegur, beki lah. Sebab tu kita saling tegur menegur. Kadang-kadang kita tak perasan anak kita pakai baju tak? Tak perasan. Nak baju bandel. Baju bandel ni kadang-kadang dia tulis orang putih. Dah kita ngaji orang putih tak pandai. Jawi pandai dah. Orang putih tak pandai pula. Beli baju bandel, kalau tulisan baca dulu. Kadang-kadang dia tulis Persatuan Gereja. Ramai budak-budak ni beli. Pakai Persatuan Gereja, Persatuan Protestan. Tak. Syarikat Arab, tapi dia tak kenal punya syarikat Arab pasal dia tak faham orang putih. Jadi jaga-jaga sikit baju bandar. Lawa dah gambar. Baca dulu molek benda dia tulis. Nampak? Hari tu dulu Tianung gambar anjing tu 16 ekor atas belakang. Mayang jemaah. Anjing duduk gini, kekeng gini. Anjing 16 ekor atas belakang. Kita bilang 16 ekor. Ngaku aku dak khusyuk. 16 ekor. Nampak? Tu bukan kata baca memang bodoh pada awal tu. Kalau tulis tak faham dia tahan kira tak. Gambar anjing lelek-lelek 16 ekor atas belakang boleh main. Gambar korok tu, korok kering mayang. Dia tak usah kata gambar anjing, tulis dengan gambar tulisan biasa pun kan makruh pakai baju bertulisan. Kalau halus maaf pada syarak. Terang atas belakang. Makruh lah pasal orang belakang jadi baca. Dia duduk rakaat depan, masah depan, kita duduk belakang. Mesti kita tengok di baju dia tu.
Nak, dah duduk depan kita. Persatuan Peminat Burung Ketitik. Nampak tak? Kala cepo. Orang bilang, oh titik. Jadi makruh. Tapi Tok Imam dulu Tok Imam, orang cerita Tok Imam masa dia pakai t-shirt lik dalam. Lepas tu dia pakai jubah putih lik luar. T-shirt dalam tu ada gambar. Memang kalau t-shirt dalam kita ada gambar, kita pakailah baju selapis lik luar supaya tak nampak sangat. Tulisan tu. Tapi dia mari tu Tok Imam tengah rokok. Nampak? Bila Tok Imam bangun baru dia perasan, tapi dia takbir dah, tak boleh nak niat rokok dah. Bila Imam bangun sami Allah malamidah, nampak belakang dulu kini selamanya. Tu bukan jeng aku tu. Kalau tak takbir lagi memang tak takbir lah. Dah takbir dah lah nak lari. Makruh pun makruh lagi lah. Mana besar pahala hadiah kepada si mati yang baca Quran atau tahlil khatam? Tahlil khatam atau baca hadiah? Dia nak tanya hak mana besar? Dah kita pun ni baca tahlil ni tak ada hadis suruh tahlil. Baca Quran pada si mati pun ada hadis. Tak hadis sahih pun tak apalah, hadis hasan li ghairi. Tapi tak khabar besar mana. Jadi dia tanya hak mana besar. Ni payah kita nak jawab sebab mana besar ni Tuhan Maha tahu. Ataupun hadis. Jawabnya kalau sebut pahala tak usah tanya mana besar. Besar belaka. Kalau Allah beri pahala besar belaka. Kiralah orang yang paling komang sekali masuk surga. Komang sekali orang lain kelah lagi pada dia. Dia hendak pakai kali cak ayang ni. Dia dapat 70 orang bidadari. Dan tanah seluas mata memandang. Kita pergi patah tu, kita nampak pulang dia nampak. Di Terengganu tu nampak tak pulang perhentian. Nampak kalau panas. Berapa batu? 40 batu. Atas lagi ni kalau malam-malam cerah nampak. Nak kapal di laut. Berapa batu? 80 batu boleh nampak. Ada platform apa semua. Baiklah, hubung 50 batu. Luas tak tanah 50 batu? Pergi sini ada 50 batu tanah. Ada? 2 batu semua kita. Sampai dia sini 50 batu tanah. Bini 70. Suka tak? Kalau tanah 50 batu bini 70. Suka tak? Bini berapa? 5. Selipar kalau kita kasut pakai sebelah tak jalan rayuk jadi. Dia pakai 2 belah. Faham? Dia buat gini. Nampak? Jadi tak usah tanyalah hak mana lebih banyak pahala ni, banyak pahala. Yakinlah sedikit sekali pahala Tuhan beri pada kita banyak dah. Nampak? Rakaatan ni, nampak? 2 rakaat je khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Sungguh. 2 rakaat. 2 rakaat takkan dapat 3 minggu. Jadi kalau bab pahala, yakinlah Allah negeri kerajaan yang paling kaya. Paling kaya bukan macam Malaysia, masak terai. Paling kaya. Kita dah agak cerita dah kita ni naik minyak apa semua. Ini nak ngul pelan raya ni. Pelan raya tu. Ya tu big video baru pula. Siang ke kawan tu. Nampak? Dulu dah lepas gerah lagi. Pada duk cek air mani je dulu. Banyak baru pula. Inilah keadaan kita duduk dalam negara orang zalim. Kita tak boleh biar, kita kena fikir, tupang sedih dan bertindak. Malam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum. Orang yang tak mengambil berat langsung tentang apa yang berlaku nasib Islam dan negara sendiri, dia bukan umat Islam. Jadi bab pahala, yakin Allah mesti bayar mahal. Dah kalau siapa 70 orang isteri, ada pula orang tanya, dia kata, dah ustaz, dah kalau 70 orang isteri, dah rok kita seorang isteri pun mepeh turun tangga. Nampak? Anak dia curi. Ni ayah dah rok. Ayah dah rok.
lalu turun tangga. Mak gagah. Ayah. Faham tak? Tu baru seorang dah kalau tujuh. Hadis yang lain disebut ahli syurga diberi kekuatan 70 ekor kuda. Faham? 70 ekor kuda. Kita kuda kalau kita ambil, kuda padi lah, agak cek kuda padi. Kuda gandum susah sikit kuda padi. Nah, kuda padi ni kita 3 orang menang dia lagi. Faham? 3 orang terik, dia lari, kita kembur. Kita senjoh lagi 3 orang. Faham? Kuda padi. Kalau kuda arak, kita 10, kita rebah lagi dia. Allah beri kekuatan 70 ekor kuda. Apa begitu semua sahabat tanya apa 70 kuasa kuda ni? Horsepower. Nah, sebab bini ramai. Bidadari nak buat ada. Buat ada bidadari. Nak cabut bang itu ke? Ada kerja lah bagi ahli, takkan kau orang jepu. Jadi Tuhan beri kekuatan 70 ekor kuda. Rasa bimbang. Tu hak paling sikit sekali 70 orang bini. Mana hak cak ayam masuk juga. Kalau tu imam tak tahu kan. Tu imam pakai air dengan kapal bini. Tu bila tu mana tu imam? Tu bila air dengan kereta lembu bini. Tak kena. Apa? Rasa bimbang. Kalau Allah bayar pahala, tidak ada yang sedikit. Walaupun satu pahala Allah beri perfect dan kita akan rasa sebanyak-banyak bayaran. InsyaAllah kita akan bertemu lagi yang apa benda ni? Yang tak dang jawab ni. Tak dang jawab, kita jawab insyaAllah bulan depan pula. Ada lebih kurang dalam 80 keping tak dang jawab. Tak sungguh 80 keping. Bukan tak mau jawab. Kalau kita mari jawab saja pun tak apa buat. Boleh 2 jam jawab saja. Tak payah baca kitab. Ke ni? Nak, boleh 2 jam mari jawab saja. Boleh lembu Jadi insya-Allah kita berjumpa balik di Masjid Wakaf Baru Tumpak. Masjid Wakaf Baru pada 28 hari bulan April, hari Khamis minggu yang ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar.